Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syazana binti Yahya melaporkan untuk Nadi Tinta. Pada hari ini, saya berada di foyer Library Universiti Utara Malaysia bagi mengikuti sebuah program demam darah yang telah menjadi program tahunan di UUM. Program ini telah dihadiri oleh para pelajar dan juga staf yang berminat untuk menyelamatkan nyawa orang ramai melalui derma darah. Program Black Kenai Saving Lives Together berlangsung meriah hari ini di foyer Library Universiti Utara Malaysia dengan penyertaan seramai 100 lebih warga UUM. Program ini merupakan inisiatif Persatuan Silamam Universiti Utara Malaysia dengan Unit Patologi dan Transfusi Darah Hospital Citra bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menerima darah bagi menyelamatkan nyawa. Program demam darah ini telah menarik perhatian lebih 100 orang warga UUM. Dengan tema Saving Lives Together, ia bukan sekadar kempen kesihatan, malah juga simbol solidariti kemanusiaan. Saya rasa ini adalah peluang yang baik bagi saya untuk membantu orang lain. Darah kita boleh menyelamatkan banyak nyawa. Dan saya rasa program ini amat baik untuk mempromosikan lagi kempen kesedaran. Saya join program ni sebab saya nak derma darah. Derma darah ni membantu kita menjaga kesihatan badan dan menjaga kesihatan kardiovaskular. Menurut statistik daripada Pusat Darah Negara, Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya 2,000 beg darah setiap hari. Darah yang didermakan digunakan untuk sakit kronik, ibu bersalin dan juga mangsa kemalangan. Bagi mereka yang masih sihat dan layak untuk menerima darah tidak mengambil masa yang begitu lama, bahkan memberikan impak yang besar dalam kehidupan mereka. Warga UUM telah membuktikan bahawa semangat kesukarelawanan dalam diri mereka masih ada. Darah kita, tanggungjawab kita. Malaysia memerlukan anda. Saya Nur Syazana binti Yahya dari TikTok melaporkan untuk Nadi Tinta.